Adakah anda seorang pengutip hutang? Sekiranya anda adalah seorang pengutip hutang, ketahuilah kebanyakan daripada anda adalah mereka yang tidak digemari oleh masyarakat. Saya nak menceritakan sebuah kisah benar di mana ianya berlaku kepada seorang pengutip hutang. Kisah ini berlaku kira-kira 1 tahun yang lepas di mana saya didatangi oleh seorang pengutip hutang yang sedang dalam kesusahan. Satu masa dulu, beliau merupakan seorang pengutip hutang yang berjaya apabila pelanggannya membayar ratusan ribu setiap bulan. Ketika beliau bekerja, beliau pandai mengugut dan menggunakan kata-kata kesat kepada pelanggannya. Beliau seorang yang tidak kisah dengan segala caci maki ataupun mengugut menggunakan kata-kata yang tidak benar. Sehinggalah pada satu masa, beliau ditimpa musibah dengan mengalami kemalangan yang teruk. Akibat dari kemalangan itu, pengutip hutang itu akhirnya kehilangan kerja. Dan akhirnya pengutip hutang itu berasa sedih kerana menyangkakan yang apa yang terjadi kepadanya adalah atas doa-doa mereka berhutang yang telah pun diugut oleh beliau. Setelah sembuh dari kemalangan, pengutip hutang itu cuba untuk mencari kerja baru, tetapi setelah hampir setahun beliau masih gagal untuk mencari pekerjaan dalam industri yang sama. Dan tuan-tuan, akhirnya beliau cuba untuk tukar ke lain industri, tetapi akibat daripada terbiasa bercakap kasar dan mempunyai karakter pengutip hutang, beliau gagal untuk mendapatkan pekerjaan di kebanyakan tempat yang beliau cuba. Apa yang terjadi kepada beliau adalah karakter di tempat kerjanya terbawa-bawa sehingga menjadi karakter beliau dalam kehidupan. Itu adalah sesuatu yang tidak sihat. Ya, memang betul ketika anda mengutip hutang adalah perlu untuk anda menggunakan kata-kata kasar sekiranya anda nak pelanggan anda membayar hutang itu. Tetapi tuan-tuan, apa yang jadi kepada pengutip hutang itu adalah karakternya telah pun rosak di mana beliau tidak mempunyai skill komunikasi yang baik akibat menjadi pengutip hutang di dalam talian dalam tempoh masa yang panjang. Sebaiknya sebagai seorang pengutip hutang, gunakanlah kata-kata yang baik dan sentiasa beretika dalam memohon hutang-hutang tersebut. Semoga kisah ini menjadi pengajaran kepada anda. Di Mailun, saya tidak memusuhi mana-mana pengutip hutang, cuma ingin menjadikan kisah ini sebagai pedoman. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.